Kisah pertama, Gangguan oleh Rahman Tamsilan. Nama aku Era. Cerita yang aku nak kongsi ni, aku sendiri tak tahu seram ke tidak. Dua gangguan ni berlaku 4 tahun lepas. Waktu tu, kami sekeluarga dapat jemputan kahwin di Kuantan, Pahang. Majlis tu daripada sebelah ayah. Kami pun bertolak dari Kota Tinggi ke Kuantan dan Alhamdulillah kami sampai dengan selamat. Cuma bila kami sampai, hari hampir senja. Kami cuba cari homestay berdekatan, tapi semuanya penuh. Nasib baik, pakcik aku pelawar kami bermalam di rumah peninggalan arwah nenek. Rumah tu rumah lama keluarga. Arwah nenek pula dulu seorang bidan kampung. Dia juga buat perubatan kampung. Contohnya, kalau ada orang yang kena rasuk ataupun tersampuk, memang ramai yang minta tolong dia ubatkan. Tapi nenek aku ni bukan bomoh. Malam tu, kami sekeluarga tidur di ruang tamu rumah. Semua orang tengah tidur lena, cuma aku yang susah nak tidur. Mungkin sebab berubah tempat. Rumah lama pula, jadi suasananya lain macam. Dan sunyi dia bukan sunyi biasa. Aku cuma pejam mata, tapi tak boleh tidur. Tiba-tiba, aku rasa sesuatu yang sejuk menyentuh kaki aku. Mula-mula, aku tak hiraukan. Aku sangka mungkin angin. Mungkin kain tersentuh sendiri. Tapi makin aku tak layan, makin menjadi-jadi. Lepas tu pula, aku rasa macam selimut aku ditarik perlahan-lahan. Masa tu aku terus bangun, tapi badan tak boleh bergerak. Aku lumpuh satu badan. Di dalam kegelapan, aku buka mata. Aku tak nampak wajah, tak nampak tubuh. Tapi aku melihat kaki seorang budak kecil berlari di sekeliling aku. Kaki tu kecil, laju dan sambil berlari, aku dengar suara dia ketawa. Ketawa budak kecil. Aku cuba jerit, tapi mulut macam terkunci. Macam dipaku, tak ada suara yang keluar. Aku pejam mata rapat-rapat, tak berani nak buka. Tapi bila aku pejam pun, masih lagi kedengaran bunyi dia berjalan ulang-alik di belakang. Masa tu, badan hanya mampu mengiring menghadap dinding, tak boleh bergerak dan tak boleh bersuara. Akhirnya, azan subuh berkumandang. Sebaik sahaja aku dengar azan, barulah badan aku boleh bergerak semula. Aku terus bangun dan peluk mak. Mak aku terpinga-pinga dan tanya. Tapi masa tu, aku tak mampu jawab. Aku cuma cakap, siang nantilah baru Era cerita. Mak ajak aku solat subuh, tapi waktu tu aku cuti, jadi aku pun sambung tidur sebelah adik. Keesokannya tengah hari, baru aku cerita semua yang aku alami tadi. Ayah, bila dengar cerita aku ni, dia cuma gelak je. Dia kata mungkin aku cuma mimpi sebab takut tidur di tempat yang baru. Aku waktu tu rasa nak menangis sebab tak ada siapa yang percaya. Sehinggalah aku ceritakan semua ni kepada makcik aku. Berbeza dengan ahli keluarga aku yang lain, makcik aku ni dengar dengan serius. Sehinggalah dia kata benda tu suka dengan keluarga kami, tapi dia paling berkenan dekat aku. Menurut makcik aku, mungkin sebab waktu tu aku dalam keadaan kotor dan kebetulan tempat kami tidur malam tadi adalah tempat arwah nenek dulu pernah mengubat orang. Di tengah-tengah ruang tamu itulah orang-orang yang diganggu dulu pernah dibawa untuk diubatkan. Makcik aku cakap banyak benda yang kita tak nampak dengan mata kasar, tapi benda tu ada. Dan benda yang mengganggu aku malam tu bukan mahu mencederakan, tapi mahu berkawan. Sebelum kami balik ke Johor, makcik aku ada baca sesuatu dan pujuk benda tu supaya balik ke tempat asalnya. Dia minta jangan ganggu kami sekeluarga lagi sebab dunia kami berbeza. Dan Alhamdulillah selepas tu gangguan berhenti. Kami pun balik dan selamat sampai ke Johor Bahru. Sejak peristiwa tu, kami tak pernah bertanya ataupun bercerita pasal benda tu lagi. Makcik aku pesan, jangan disebut-sebut, jangan ditanya-tanya. Sebab katanya, kalau kita sebut, itu sama macam kita menyeru dia. Kisah kedua, kehidupan kedua di alam mimpi Arsima Gila. Hai semua, nama aku Arsima, berasal dari Lahad Datu, Sabah. Kisah ni bermula ketika aku berumur 19 tahun.
Masa tu, aku cuma gadis biasa yang tinggal di kampung bersama orang tua. Aku ni bukan jenis yang ramai kawan, lebih suka bersendirian, lebih suka duduk diam daripada bercampur dengan ramai orang. Apa yang aku nak cerita ni adalah pengalaman yang aku alami sendiri. Tidak ada rekaan, tidak ada dongeng. Dan sampai hari ini pun aku masih susah nak faham apa sebenarnya yang datang di dalam mimpi aku. Semuanya bermula pada satu malam. Aku bermimpi berada di sebuah taman yang sangat luas. Rumputnya hijau, suasananya terlalu cantik sampai aku rasa macam bukan di dunia sebenar. Tapi tak ada orang lain di situ, cuma aku dan seorang lelaki. Aku tak kenal siapa tu. Dalam mimpi tu, aku tak dapat lihat wajah dia dengan jelas. Tapi aku tahu dia sedang berjalan tidak beberapa jauh dari aku. Entah kenapa, aku rasa lelaki itu suka dengan aku. Bukan suka biasa. Dalam mimpi tu, aku rasa seolah-olah dia benar-benar jatuh cinta kepada aku dan mahu bersama. Malam kedua, lelaki itu datang lagi. Kali ini tempatnya berbeza. Aku bermimpi melihat sebuah rumah kayu. Rumah tu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ia terletak berhampiran dengan sebuah sungai yang sangat indah. Airnya jernih, suasananya tenang dan pemandangannya terlalu cantik untuk aku gambarkan dengan kata-kata. Lelaki itu duduk di tangga rumah kayu tu sebelum aku mendekati dia. Masa itulah aku nampak sesuatu yang buat aku sedikit terkejut. Sebelah wajah dia kelihatan seperti luka parah. Ada darah, tapi luka tu tak jelas. Tapi entah kenapa aku tak menjauh, aku tak menjerit, tapi aku duduk di sebelah dia. Kulitnya sawo matang, rambutnya tak lurus tapi tak juga kerinting. Hidungnya sedikit besar tapi mancung. Walaupun sebelah wajahnya luka, ada sesuatu tentang dia yang membuatkan aku rasa tenang. Dia kemudian membawa aku ke sungai itu seolah-olah mahu menunjukkan yang dunia alam mimpi itu dia punya. Sejak malam tu, aku sering bermimpi tentang dia. Bukan sekali dua, tapi hampir setiap malam. Lama-kelamaan, mimpi itu tidak lagi terasa seperti mimpi biasa. Setiap kali aku tidur, aku seperti masuk ke dalam kehidupan lain. Kehidupan di mana lelaki itu sedang menunggu. Dalam mimpi-mimpi itu, kami seperti pasangan yang bahagia. Entah macam mana, tiba-tiba kami ada seorang anak lelaki. Aku tahu, kisah ni memang pelik. Tapi dalam mimpi itu, aku rasa nyata. Aku jaga bayi itu bersama lelaki itu. Malah, aku melihat anak tu membesar sehingga berumur lebih kurang 1 tahun. Aku masih ingat lagi wajah mereka berdua. Sampai sekarang pun, aku masih boleh bayangkan wajah anak kecil tu. Bayangkan, aku rasa bahagia sangat di dalam mimpi itu. Sampaikan aku tak sabar untuk tidur malam bertemu dengan mereka. Sehinggalah aku berumur 20 tahun, seorang lelaki datang ke rumah dan datang melamar. Ini berlaku bukan di dalam mimpi, tapi di kehidupan sebenar. Ayah aku menerima lamaran lelaki itu. Selepas ayah terima, malam tu lelaki itu datang semula ke dalam mimpi. Tapi kali ini dia tidak seperti selalu. Dia sedih, memandang seperti orang yang ditinggalkan. Dia tanya, "Kenapa kau tinggalkan aku? Kau tak sayang aku lagi?" Dan dalam mimpi itu, aku menangis. Aku tahu itu cuma mimpi, tapi sedihnya terasa sakit sangat sampaikan aku terbangun. Aku sendiri tak faham kenapa aku rasa bersalah. Kenapa aku rasa seperti benar-benar meninggalkan seseorang. Tak lama kemudian, aku berkahwin dengan suami aku di dunia nyata. Selepas aku berkahwin, lelaki itu tak pernah datang lagi. Aku tak pernah ceritakan hal itu kepada sesiapa. Tidak kepada suami, tidak kepada keluarga. Hanya aku dan Tuhan je yang tahu. Aku cuba teruskan hidup seperti biasa. Sehinggalah ada suatu hari, Mama tiba-tiba bercerita. Dia kata, "Nak, Mama mimpi seorang lelaki datang. Dia kata isteriku tidak lagi menyayangiku." Waktu aku dengar Mama cerita macam ni, aku terdiam. Dalam mimpi Mama, lelaki itu tak sebut nama, tapi aku tahu, entah macam mana, aku tahu yang dia maksudkan adalah aku. Tidak beberapa lama kemudian,
aku dikurniakan seorang anak perempuan. Waktu itu, ayah pula bercerita. Dia bermimpi seorang lelaki datang kepada dia. Lelaki itu hanya diam dan menunduk. Sebelah wajahnya buruk seperti pernah terluka. Bila ayah ceritakan ciri-ciri lelaki itu, aku berdebar sebab semuanya sama seperti lelaki yang selalu datang di dalam mimpi. Malam selepas ayah bercerita, aku bermimpi tentang dia setelah sekian lama. Kali ini wajahnya sudah sembuh. Bahagian yang dulu luka dan berdarah dah elok. Dia berdiri di hadapan aku dengan tenang. Dia kata, "Jangan takut, aku tak akan buat apa-apa. Aku hanya datang sebab ada yang dijanjikan." Waktu itu aku tak faham apa yang dijanjikan, siapa yang berjanji dan kenapa janji itu melibatkan aku. Sampai hari ini, aku masih tak tahu jawapannya. Yang aku tahu, selepas mimpi itu, perasaan pelik di dalam diri aku tak hilang. Kadang-kadang rasa rindu yang tak mampu nak jelaskan. Rindu kepada seseorang yang tidak sepatutnya wujud di dalam kehidupan aku. Dan lebih menakutkan, lama-kelamaan dia tidak hanya datang di dalam mimpi. Kadang-kadang ketika aku sedang duduk seorang diri, aku terasa seperti ada seseorang di sebelah aku. Bila aku menoleh, aku nampak bayangan samar, diam seperti seseorang sedang duduk dekat. Aku tak tahu dan tak pasti siapa sebenarnya lelaki di dalam mimpi itu. Aku tak tahu apa yang dia maksudkan dengan janji dan kenapa dia memilih aku. Tapi sampai hari ini, aku masih lagi ingat taman tu, rumah kayu tu, sungai tu, wajah lelaki tu dan anak kecil yang pernah aku jaga di dalam mimpi. Kisah ni mungkin tidak terlalu seram bagi orang lain, tapi bagi aku, ia seperti satu bahasa yang tak mampu untuk diterjemahkan. Seolah-olah aku pernah tinggal di dunia lain, di alam mimpi, dan sesuatu dari tempat tu masih belum benar-benar melepaskan aku pergi. Kisah seterusnya. Mimpi atau kisah di alam lain oleh Luqman. Assalamualaikum dan selamat malam. Nama aku Luqman, berumur 22 tahun dan sekarang bekerja di Ipoh. Kisah ni berlaku masa aku berumur 5 tahun di kampung aku di Kedah. Waktu tu, kampung tu dikelilingi sungai dan sawah padi. Jalan masuk ke kampung pula sebuah laluan kecil bersebelahan dengan sungai dan sepanjang jalan ada pokok-pokok yang buat suasana malam jadi lain macam. Setiap kali keluarga aku balik ke kampung pada waktu malam, aku mesti tutup mata sampai kami tiba di rumah makcik aku. Sebab di sepanjang jalan tu ada dua tempat yang buat aku takut. Pertama, sebatang pokok buluh besar di tepi sungai. Begitulah keadaan kampung tu yang buat aku rasa lain macam ketika pulang ke situ. Kalau pulang ke kampung, kami sekeluarga akan tidur di rumah makcik aku yang kami gelar sebagai Mak Tam. Biasanya kami tidur ramai-ramai di ruang tamu di dalam satu kelambu besar. Malam tu, selepas semua orang tidur, aku masih belum lelap. Aku tidur di bahagian paling tepi menghadap pintu. Suasana malam tu lain macam. Sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa. Mata aku tertumpu ke arah pintu. Di situ, dalam gelap yang cuma diterangi sedikit cahaya lampu luar, aku nampak sesuatu terapung. Dua ketul api berwarna hitam. Api itu kecil tapi jelas. Ia terapung perlahan di kawasan pintu seperti sedang menunggu aku sedar yang dia ada di situ. Aku cuba baca apa yang aku ingat, selawat, Al-Fatihah dan doa makan. Bayangkan macam mana takutnya aku waktu itu. Itu je yang aku ingat. Lama-kelamaan, badan terasa makin panas. Tekak terasa perit sampai tak mampu sebut apa-apa lagi. Lepas tu, semuanya gelap. Aku jadi takut untuk tidur di ruang tamu rumah Mak Tam. Jadi aku pun cuba pergi ke rumah Mak Jang yang terletak bersebelahan rumah seorang lagi makcik aku. Jaraknya dekat je, lebih kurang 10 langkah. Bila aku keluar, angin malam terasa sejuk. Aku berjalan perlahan, tapi mata aku tiba-tiba tertarik ke arah pokok kelapa di belakang rumah Mak Jang. Di celah daun, aku nampak sepasang mata merah sedang memandang aku. Aku panik, cuba buka pintu rumah Mak Jang,
tapi pintu tu berkunci. Aku berpatah balik ke rumah Mak Tam, tapi sewaktu berjalan, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik aku. Aku menjerit sekuat hati sehinggalah aku perasan itu adalah ayah. Dia tutup mulut aku dan bawa keluar dari kawasan rumah. Di luar, kampung yang tadi sunyi tiba-tiba jadi kacau bilau. Aku dengar orang menjerit, berlari, ada juga yang membawa parang. Dalam keadaan panik tu, aku nampak sesuatu yang aku tak pernah lupa. Ada sekujur mayat di tepi tangga. Dan di sudut tangga, aku nampak satu makhluk berbaju putih merangkak perlahan ke arah mayat tu. Tiba-tiba, aku terjaga. Rupa-rupanya, aku masih berada di ruang tamu di rumah Mak Tam. Jam waktu itu menunjukkan pukul 1 petang dan semua tu hanya mimpi. Benda-benda ganjil mula terjadi. Aku mula dengar nama dipanggil dari hutan, suara macam suara ayah, mimpi ngeri yang berulang-ulang. Kadang-kadang, aku terlihat kelibat makhluk tu. Pernah satu masa, aku terjatuh dari tangga luar rumah. Keluarga kata aku tergelincir, tapi aku ingat dengan jelas. Sebelum aku terjatuh, aku terlihat satu senyuman daripada makhluk yang menolak aku. Sekarang aku dah besar panjang, kampung tu dah banyak berubah. Pokok-pokok menyeramkan yang aku ingat dulu dah ditebang, jalan dah diluaskan dan banyak kawasan sungai yang telah ditimbus. Tapi sehingga hari ini, aku masih tak berani nak tidur di ruang tamu Mak Tam. Sebab setiap kali aku mimpi di situ, di sudut pintu yang sama, aku masih nampak dua ketul api hitam terapung di dalam cahaya malap di luar. Aku tak tahu apa tu. Apa yang aku pasti, ia menjadi satu memori yang aku tak akan lupakan sampai bila-bila. Sejak nenek meninggal, sekarang rumah ni kosong. Tapi, siapa perempuan yang ada di dalam rumah ni? Kalau boleh, aku nak elak shift lewat petang. Kenapa? Sebab kalau petang mesti dia akan datang. Kenapa dia orang suruh jaga kawasan tebiar ni, walhal tempat ni memang sudah ada penjaga? Aku kalau lalu dekat bangunan kosong tu, mesti ada yang mengikut. Setiap orang ada cerita. Ceritakan dengan kami di aplikasi perkongsian interaktif. Ceritakan boleh dimuat turun di Google Play dan App Store. Ceritakan, kongsi, baca dan undi.